buat kerja ekstra ataupun cukup-cukup saja tapi gaji sama. Korang yang mana satu? Selalunya kalau kita bekerja kat tempat, kita memang nampak perangai-perangai macam ni. Dan mana yang kita dapat yang sangat suka membantu, tak berkira dengan masa dan kederat mereka, kemungkinan besar mereka ada abundance mindset. So abundance ni maksudnya banyak, melimpah ruah. Contohnya rezeki tu abundance, rezeki tu melimpah ruah. So orang macam ni, dia ada mindset dia, oh tak apalah, rezeki sentiasa ada, peluang sentiasa ada, jangan risaulah, peluang pekerjaan mesti ada punya. Kalau berbisnes, jangan risau, insyaAllah akan ada pembeli dan sebagainya. Sebaliknya, seorang yang mungkin berkira dengan masa atau kederat mereka mungkin ada scarcity mindset, iaitu macam terbalik abundance banyak, betul tak? Kalau scarcity sikit, maksudnya dia rasakan dunia ni sangat susah nak dapat peluang pekerjaan, duit tak banyak, rezeki tak banyak, peluang kurang dan sebagainya, pelanggan tak banyak dan sebagainya, asyik ada orang kan persaingan yang sangat tinggi. So of course macam ini menyebabkan bila di tempat kerja dia pun rasa macam cukup-cukup lah, tak payahlah, melainkan kau bayar aku lebih. Macam tu scarcity mindset. Now, tak salah scarcity atau abundance mindset, dua-dua tak betul, tak salah, hanya bergantung pada pemikiran masing-masing. Tetapi dalam sebuah buku yang saya baca, namanya buku Give and Take daripada Adam Grant, dia menerangkan apa pentingnya ada abundance mindset. So, abundance mindset ni dia mengatakan bahawa pentingnya untuk seseorang give and take. Okay? Dan bila seseorang tu ada abundance mindset, dia faham sebenarnya kita ni hidup bukan seorangan. Semua benda kita buat nak berjaya mesti kena buat dalam group. Of course, caranya macam bagaimana? Kita kena give and then kita akan take pada masa yang sesuai. Contohnya di tempat kerja, kita pun sebenarnya kena give and take. Sebab yes, kita adalah anak buah, kita makan gaji, but of course kita sebenarnya berkolaborasi dengan bos kita. Kita selesaikan masalah bos bagi kita gaji. Of course, masalah berlaku dia tak ikut masa. Dia akan bila-bila masa. So that's why ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah, ada masa bos di atas, ada masa bos di bawah. So that's why kita kena sentiasa give and take sampailah masanya dan kita pula untuk dapat apa yang kita buatkan, kerjakan. So of course, sebagai kesimpulan, jangan berkira dengan masa anda, dengan kederat anda. Ada masa kita, ada masa orang lain. So bersabarlah dan percaya pada konsep rezeki. Lepas ni, korang nak kerja ekstra ataupun kerja cukup-cukup. Nama saya Firdaus Johari, coach kreativiti anda. Fikir-fikirkan.